sibuk yang lebih awal. Ada nak potong kek tu. Alun daripada sana. Daripada pokok tu keluar di sini. Duduk. Lagi duduk dalam bawah menyorok. Oh, bawah. Duduk menyorok. Okay, and action. Okey. Okey, kita kat sini nak promote lah satu drama. Dia boleh tak? Sekejap. Okey, kita nak promote satu drama. Okey. Drama Destinasi G4. Jangan lupa untuk saksikan Destinasi G4. Start Januari, 10 Januari 5 petang, jam 5.30 petang di TV9. Jadi kita bagi sinopsis sikit lah cerita ni. Okey. Azam sebagai Azam dan kita orang Azam, Haris dengan Afiq, Daniel, 4 orang memegang watak dengan nama sendiri, tapi berbeza karakter. Bukan karakter di luar lah. Maksudnya diorang dah bagi karakter dalam cerita ni. Azam sebagai orang yang kuat nervous, lepas tu membawa genre rock, lepas tu Haris memang membawakan dia seorang anak orang kaya dan agak poyo. Dia ni macam gedik-gedik sikit. Afiq pula karakter dia memang periang, memang sangat ceria. Jadi secara keseluruhannya kami 4 orang akan disatukan di dalam sebuah grup yang dinamakan G4. G4 ni apa? G4 tu singkatan kepada gabungan 4. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut cerita ni, kena tengok start 10 Januari. Okey?